Tak apa. Terus je. Teruskan saja. Okey, director tengok Ada soalan nak tanya? Boleh kita tanya. Nak tahu tak macam mana nak buat nasi goreng tom yum dengan guna dapur elektrik je? Jom kita try. Kadang-kadang bila kita lapar, kita tak nak buang masa nak tunggu lama-lama kat dapur kan? Nasi goreng biasa memang mudah. Tapi macam mana kalau nak rasa tom yum yang pedas dan masam tu tanpa perlu masak tu? Susah untuk kita percaya. Apa salah? Susah untuk kita percaya. Apa tak? Dengar dulu. Apatah lagi bila cerita tu melibatkan perkara besar. Cerita bukan cerita. Cerita perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang dikenal Boleh dapat. Jauh atau cepat tapi badan jadi sakit. Jangan risau. Sebenarnya ada cara mudah untuk betulkan teknik larian kita. Pertama, cuba pastikan postur badan tegak dan pandang ke depan. Kalau kita pandang kita membuang kecepatan berat dan sakit belakang. Kedua, kalau kita jangan kuat. Dekat mana yang lagi yang boleh betulkan sikit? tengok tadi hilang dah. Ni skrip. Akik tengok dekat skrip ni mana yang Akik rasa boleh betulkan lagi. Mana yang kita nak buang sikit tu rasa mana sikit lah. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Tengok. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang dekat Lari dengan cara yang betul bukan. Yang betul bukan salah kita yang sudah berbuat tapi Dia tengah buat apa, Syuk? Siapa? Sekarang ni apa sesi apa? Oh, sekarang sesi Ha. Sekarang sesi 2. Sesi macam mana kita nak ajar murid untuk merakam video dan juga sunting video. Ada 3 tim Tiga. 3 grup 3 grup. Habis skor apa? 12. Boleh 12. 12.5. Ni tengah buat apa, Dek? Awak jadi apa? Content creator ni? Apa? Talent. Oh, yang bercakap. Ni talent. Ni apa? Director. Editor. Awak? Director siapa? Director dia juga. Itu baju biru? Penulis skrip. Ini talent. Talent, director, penulis skrip, content creator. Okey, sekarang kita berada di Sekolah Rendah Pulau Indah 2 untuk bengkel asas media. Jadinya bagi sekolah yang beli pakej buku perpustakaan bersama Geladi Ilmu, kami tawarkan bengkel ini secara percuma
Untuk maklumat lanjut boleh hubungi atau WhatsApp nombor 019 227 9396. Terima kasih. Selamat Hari Raya.